Tumpu fikiran, wajahmu membayang di mata. Ku capai engkau, ku tak tahu bagaimana. Aku Marani tu, mati-mati aku ingat dia dah meninggal tu. Minta maaf lah. Sampai aku dia buat main lagu yang cakap ni apa untuk aku siap baca Fatihah untuk dia. Marani aku dah siap baca Fatihah. Rupanya dia ada lagi rambut dah putih. Subhanallah. Macam tu lah. Macam aku lah, orang kata Pendi dah meninggal. Pendi mana dia ingat aku lah. Macam tu lah. Rupanya aku hidup lagi. Tapi Pendi tu memang dah meninggal. Ni Yop je, abang sulung dia. Pendi dah lama mati lah. Dan bila sebut SYJ tu, teringat lah SYJ tak. Itulah hidup ni. Kalau masa basking kan, tali tak ada, putih macam ni lah, putih. Aku tak jam. Oh, putih lah. Jangan jam, tak ada jam lah tu. Oh, minta maaf lah bang, putih tadi. Oh, lepo kan. Masa tu orang tengah tunggu kan aku main. Macam mana ni, basking macam mana bang? Sabar, relax. Jangan jam. Boleh ke? Boleh, kata aku. Aku banyak kawan-kawan yang pelik-pelik datang aku. Pasal aku pun pelik. Boleh juga, tak ada masalah juga. Apa kawan aku lemu, adakah kita sama? Manakah perginya? Mana ramu terjadi? Aku masa buat begitu tu, aku tengah susah tu. Anak aku kecil-kecil lagi. Tu anak aku yang perempuan tu lah, yang sekarang ni dah habis lah belajar, dah kerja semua. Dia lah. Kata ayah kata, ayah bukan pandai main gitar kata. Ayah buat lewat YouTube kata. Mana tahu dapat duit ke apa ke. Aku pun buat.
Semangat lah aku buat kan. Aku tak ada cakap, tak ada sembang, tak ada cerita apa pun aku tahu. Semata-mata gitar je. Wow. Langgar lah, belagak main, tak reti lah. Mekak lah, apa lah. Yang cakap mekak-mekak ni orang sebelah-sebelah rumah ni. Bukan orang lain. Belah ni ada budak Kasum. Aku dulu technician, dia pun ni operator tu. Jadi dia, masa aku technician, aku ni macam, yelah, kita technician, dia pun operator. Kita gaji lebih, gaya kita lebih apa semua. Dia pun ni jaki pun tu. Bila aku jatuh, sama dengan budak yang meludah depan rumah aku dulu, dia ni operator. Sekali aku cakap, aku tunggulah. Asal pagi-pagi aku nak hantar anak aku sekolah, dia pun lalu nak pergi kerja. Memang macam tu. Dia kerja driver lori, tapi lori tak bawa rumah lah. Lori tempat kerja. Dia pun keluar, aku pun keluar. Memang timing macam tu. Dia keluar rumah, daripada rumah tu, dia start motor, dia jalan depan sikit. Rumah selang 3 rumah dengan aku. Depan rumah aku ludah. Bini dia tak bekerja, ngasuh anak orang, anak cikgu, anak askar apa semua, ngasuh. Aku tak adalah, aku doa dia, aku cakap engkau ni kau tunggulah, aku cakap. Dalam hati aku apa tersondoi dalam punggung kereta ke apa, jatuh luka ke apa, aku cakap tentulah kan, aku punya akhir aku rupanya Allah ni bayar ganda. Tiba kecoh. Aku balik tengok ada ambulan, aku cakap apa hal tu? Esok aku nampak ambulan, mana aku tak tahu apa, aku tanya esok, aku cakap apa ambulan? So aku jadi tak ambil tahu orang. Bini aku cakap lelaki tu stroke. Kata aku stroke. Aku terus masuk bilik ni. Ya Allah, tuanku. Apa hal stroke? Dah lah pagi. Bini mengasuh anak orang. Macam mana nak mengasuh anak orang dah? Dia dah stroke, punggung dia tak boleh basuh. Betul? Tolonglah ya Allah, tuanku. Bini kereta tak boleh bawa, motor tak boleh bawa. Tak tahu sikar boleh naik ke tak boleh, aku tak tahu. Macam bini aku tak reti naik motor. Sikar boleh. Tapi bila dah hidup dengan aku paksa dia ambil lesen. Lesen kereta, aku cakap umur ni dia ambil lesen, aku cakap. Pasal kalau aku mati esok, umur apa-apa senang. Bini aku pergi ambil lesen. Alhamdulillah, kalau apa-apa hal aku semua boleh. Dulu aku ada 2 kereta pun. Memang kata aku hidup susah apa, 2 kereta aku bayar insurans apa semua. Tapi Wira buruk lah. Aku pakai Wira buruk. Kereta yang dia pakai tu pun Wira buruk juga. Tapi okey lah. Nampak buruk. Engine semua okey. Pomen, biasa lah. Kereta Pomen. Kereta Pomen mana cantik-cantik. Mesti buruk lah. Tapi kau duduk dalam tengok, terenjat dia. I'll be waiting my consent when the bell begin to chime. Aku sesuaikan dengan hidup aku tukar lirik dia sikit. Reflecting on my past life, but it doesn't have much time. The time going sikit dah. Macam ada pakcik tu. Dia bagi aku cincin tu. Dia ni datang kat aku,
Muka kusut asal. Berhenti kat meja. Aku berniaga, macam-macam orang datang. Apa pakcik aku? Nampak macam ni, aku cakap, pakcik tak makan lagi, dia kata. Aku alamak, tak makan lagi. Aku berniaga ni, baru sampai. Tak makan lagi, aku cakap. Nanti kejap aku cakap, aku pun tarik duit. Aku rasa memang aku ada duit dalam poket tu. Dalam beg duit aku ada, aku selit. Menyesi ke apa ke, ibarat macam tu lah. Masa tu aku ada selit-selit. Sekarang ni tak ada selit-selit. Baru ni malam minggu mana ada. Dengan minyak tak ada, rokok tak ada. Aku pergi je. Lepas tu tengok ada RM20 sekeping. Aku pun tukar dengan orang berniaga siapa ke macam tu. Ada orang kawan tu, ada ke tukar 10-10 cakap. Ada ke tukar. Aku bagi RM10. Ambil lah tu. Pergi makan, jangan makan kedai mamai tu. Pergi kedai depan tu ada nasi lemak, bihun. Aku tunjuk kedai Harun Burger depan tu. Burger pun boleh makan burger lepas ni, aku cakap kan. Rokok tak payah beli, datang ni balik, aku cakap. Air lepas, makan lepas. Okey apa? Pakcik pergi makan dulu. Betul dia pergi makan. Bukannya dia tipu aku, memang dia pergi makan, memang lapar. Makan-makan, nanti dia bagi apa makan, dia apa semua, dia datang balik, aku bagi rokok, isap rokok dia tu kan. Dia tarik cincin, syak. Dia bagi aku. Ambil lah dia. Aku pun pakai lama pakai. Yang jadi masalah sekarang tu, aku dah pakai sedap, aku pakai apa semua. Sekarang ni cincin tu aku tak tahu pergi mana. Aku tak ingat aku letak mana. Tapi dalam rumah ni, aku kat luar aku tak buka. Dia jadi misteri dalam rumah. Tapi cincin tu memang, kayu dia memang hebat. Kayu tapi macam batu. Orang ingat batu, aku cakap kayu. Tapi dia ada ni. Mana-mana celah ni ketilah. Aku malas housekeeping lah. Housekeeping kadang dia. Aku ingat satu malam tu aku tidur. Satu malam tu aku tidur. Lepas tu aku rasa macam aku buka cincin. Aku buka. Aku letak kat ni atas lantai. Pagi esok dah tak ada. Aku yang buka, aku letak. Tahu gimana. Tapi aku tak heran lah pasal bukan aku bayar pun. Bukannya aku beli ke apa pun. Kalau buka hak aku dia belah. Tapi memang pakai cincin tu memang rasa ada rasa lain sikit. Macam aku rasa macam lain sikit. Bila aku buka cincin tu aku rasa macam cerita Lord of the Ring tu. Tapi tak ada ni, pakai tu rasa macam berani gila babi, jadi macam tu. Apa datang apa hang kau ni, dia jadi macam tu betul. Terlebih aura tu berani lebih. Tu aku buka tu. Aku bukan orang begitu. Aku jenis orang ni rock ni semua ni, kepala lawak-lawak kan. Tak tahu gimana. Tu nanti kalau dia datang balik aku tunjuk cincin tu. Kalau dia tak datang tak adalah. Okey lah. Ingat je. Aku nak keluar masukkan video. Ada satu video tu daripada pukul 7 ni sampai sekarang tak masuk-masuk. Bengang betul aku. Finishing. Dia tulis finishing. Tapi finishing kepala otak dia dah berapa jam dah. Ini dah pukul apa? Dah 8.40 dekat dah. Daripada pukul 7 ni sebelum maghrib ni aku loading. Finishing tak habis-habis. Tapi memang cerita tu rare sikit. Kisah pembunuhan. Depa ni dulu aku load, dia orang terus. Bila masa aku load, dia orang terus transfer. Lepas tu telefon ni dia datang update software, aku tak layan. Update suruh update, aku tak layan. Lepas tu satu tu dia suruh update phone. Update phone ni biasalah. Aku pun selalu update phone. Untuk buang clear cache ke apa semua kan, clear apa? Buang yang mana file-file yang kita tak pakai, unused ke apa, buang biasalah. Lepas tu yang uploading dia ni. Dah betul kan? Bila dia baca dulu. Dia baca dulu kalau ni dia bagi aku download. Bila aku download dia akan jadi file not found. Tu cibai tu.
Jadi aku susah sikit lah. Dulu aku boleh kompres. Kalau aku download tu, aku kompres. Ini tak boleh kompres, aku kena direct. Sekarang ni aku tak ada kompres lah. Kalau aku kompres, dia baca dulu. Aku sekarang rakam-rakam, terus direct. Ada satu lagi cara dia, jangan bagi dia mute. Aku ada satu cara, aku tak nak gabung. Kau tahu macam mana? Aku ajar kamu. Kalau kamu punya video kan, aku tak ikut kamu. Kalau kamu punya video kan, bila kamu load kan, bila kamu release, dia mute kan. Mana suara hilang kan? Senang kan? Masa kau rakam tu, kau tutup data semua. Data kau tutup apa semua. Kalau ada on apa-apa benda lah, kira bluetooth ke apa ke, kau tutup. Off. Kau rakam. Nah, ini dia belum lagi. Dia belum sampai tahap tu lagi. Aku dah pakai 8 ke 9 Android ni. Macam jenis. Problem yang sama. Lepas suruh update ataupun update software, dia cakap audio tu ni software update apa semua ni kan. Kamu pun tekan lah. Siap lah. Dia pasal aku cakap telefon kita ni dipantau. Kamu jangan tak percaya. Mandi-mandi keluar bilik air telanjang kan. Telefon pasang letak macam ni kan. Ni ada kamera tu. Tu pasal dia kata dia suruh letak phone macam Facebook ke apa-apa, TikTok ke apa, dia suruh letak kamera tu front. Dekat front. Dia suruh letak. Jangan letak front. Biar di dalam. Kalau kau nak pakai, kau keluarkan. Contoh kamera tu kau nak cepat kan, kau letak dekat front lah, kira dekat menu ni. Mana kau buka telefon dah ada dah kamera dekat. Jangan kau sorok. Kalau dia letak kat front kan, dia on. Dia tengok kau buat apa.